وعلا في كتابه الكريم بعد نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat dan kurnianya bersama-sama kita berkumpul di petang yang penuh barakah ini pada bulan dan pada hari yang penuh barakah, hari Jumaat. Bersama-sama kita, Allah menghimpunkan kita supaya kita bersama-sama boleh mengingati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh berbicara dan berbincang dan bercerita mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana harapan kita apabila kita sentiasa bercakap dan berkongsi kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bertambahlah ilmu kita mengenai Rasul. Bila bertambah ilmu dan ma'rifah kita terhadap Rasul, maka bertambahlah kasih kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila bertambah kasih, maka bertambahlah kita punya ketaatan dan kepatuhan kita terhadap perintah Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita, kalau kita tak mungkin kita boleh mengasihi seseorang kalau kita tidak mengenalinya. Jadi ma'rifah itu penting. Seperti mana tak mungkin kita nak boleh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana kita nak mengenal Allah Subhanahu wa taala? Melalui sifat-sifatnya. Jadi bila kita boleh kenal Allah taala melalui sifatnya, maka mudahlah untuk kita nak mempercayai dan beriman terhadap kekuasaan, keesaan dan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita memang kena beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila orang tu tak mengucap kalimah yang kedua, bahagian kedua dalam kalimah syahadah, yang bagi syahadatul risalah ataupun syahadatul rasul, selagi dia tak mengucap bahagian kedua tu, bahagian pertama tu ada pun, kalau bahagian kedua tak ada, maka tak masuk dia dalam syurga. So rangkap yang pertama tu, asyhadu an la ilaha illallah, ini orang Yahudi pun sebut. Orang Yahudi pun mengaku. So Yahudi tidak menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi oleh kerana mereka tidak menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, either tidak percaya ataupun tak dapat terima hakikat. Am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih. Adakah mereka cemburu terhadap orang yang Allah Taala